Kalau yang ni dia design lama guys, tak boleh nak pusing-pusing kan. Lepas tu dia punya lock ni jenis macam ni kan. Sekarang ni dia datang yang baru guys. Yang ni lebih premium, magnetik dia lagi kuat lah. Nampak tu, boleh pusing-pusing lagi ni. Cara nak guna dia korang jangan lekatkan je kat korang cermin, lepas tu korang pusing kan. Pusingkan dia dah lock lah, memang kuat guys. Nampak tu. Jadi korang tinggal lekatkan je lah handphone korang kan. Nampak tu, memang kuat, tak ada masalah kan. Nak pusing-pusing boleh, nak melintang boleh, nak tegak boleh. Dia punya magnetik ni memang kuat guys. Kalau handphone korang ni tak ada MagSafe, dia ada bagi dua ni. Magnetik ring ni kau boleh tampalkan dekat korang punya casing handphone lah. Dia ada bagi satu plate ni, double sided 3M ni, untuk korang tampal dekat korang punya dashboard lah. Nanti korang boleh letak macam ni. Lepas tu nanti handphone korang boleh letak macam ni lah. Dekat dashboard pun boleh, tak ada masalah. Nanti korang boleh tampal lah. Dia punya kekuatan macam ni dia tutup. Memang kuat guys. So kat mana korang dapatkan ni phone holder latest design daripada X68 ni. Harga murah, korang boleh tekan link kat bawah.